Hari ini, 26 April 2026, 42 juta manusia. Cuma anda gambarkan angka tu sekejap. Angka yang sangat besar tu. Kan? Kalau anda kumpulkan populasi seluruh negara Kanada atau keseluruhan penduduk di negara Eropah macam Poland, jumlahnya masih tak capai angka tu. Tapi itulah jumlah pelawat yang berpusu-pusu masuk ke sebuah negara bersaiz sederhana di Asia Tenggara setiap tahun. Ya, dan persoalan besarnya ialah kenapa? Sebab kalau kita kaji sejarah pelancongan global, selalunya destinasi yang terima jumlah pelawat seramai ini, mereka ada satu identiti yang sangat monolitik. Sangat jelas. Betul, macam Paris dengan romantisme sejarahnya, kan? Atau Maldives dengan pulau pribadi. Tepat sekali. Pelancong dah tahu apa yang mereka nak dan mereka pergi ke sana untuk satu pengalaman yang lurus. Tapi dalam kes negara yang kita nak bincangkan hari ini, corak tu betul-betul pecah. Dan itu yang buatkan saya rasa sangat tertarik untuk sesi penerokaan mendalam kita hari ini. Kita akan melihat kepada Malaysia yang mana sekarang ni tengah rancak menyambut Tahun Melawat Malaysia 2026 atau VMY 2026. Misi kita hari ini adalah untuk merungkai sumber-sumber dokumen pelancongan ini untuk faham rahsia di sebalik status mereka sebagai kuasa besar pelancongan. Ya, sebab naratif mereka sangat rencam. Ia bukan sekadar satu tarikan. Betul. Cuba anda bayangkan, pada sebelah pagi, anda berjalan di dalam hutan hujan yang usianya mengalahkan zaman dinosaur dengan bunyi monyet liar. Tapi pada malam yang sama, anda potong steak wagyu di restoran mewah diterangi cahaya neon dari bangunan kedua tertinggi di dunia. Geografi dan budaya mereka macam wujud dalam satu paradoks yang sangat harmoni. Dan kejayaan bawa masuk 42 juta pelawat ni bukan sekadar nasib. Bila kita analisis sumber dan trajektori mereka, ia adalah satu ekosistem pelancongan yang dijurutera dengan sangat teliti. Macam gabungan antara warisan, biodiversity dan pemodenan. Tepat. Gabungan harmoni ketiga-tiga elemen itu secara serentak. Okey, jadi mari kita rungkai mekanik di sebalik fenomena ni. Dan saya rasa tempat paling logik untuk kita bermula adalah asas yang membina negara itu sendiri, iaitu manusianya. Ya. Slogan Malaysia Truly Asia tu. Ya, slogan tu. Kita semua mungkin pernah dengar iklan tu di TV atau nampak di majalah. Pada mulanya, ia kedengaran macam satu kempen pemasaran yang bijak saja, kan? Tapi kalau anda teliti corak demografi mereka berdasarkan dokumen sosiologi, ia sebenarnya satu realiti harian yang bernafas. Ia bukan sekadar gimmick. Maksudnya, identiti mereka bukan satu entiti tunggal lah. Betul. Slogan tu kekal relevan berdekad lamanya sebab ia disandarkan pada fakta. Identiti Malaysia adalah sebuah mozaik. Ia dibina daripada asimilasi budaya Melayu, Cina, India dan kepelbagaian kumpulan peribumi. Mereka tak wujud dalam silo. Mereka bertindih antara satu sama lain sejak laluan perdagangan maritim purba lagi, kan? Ya, dan pertindihan tu paling jelas menjelma secara fizikal kalau anda pergi ke bandar warisan UNESCO mereka, macam Georgetown di Pulau Pinang atau Melaka. Oh, wow. Ya, cuba anda letakkan diri anda di jalan raya di Georgetown, anda jalan di atas jalan betar, dan di sebelah kiri anda ada bangunan kolonial British yang megah dengan tiang Roman. Dan tak sampai 10 tapak ke depan, ya, anda nampak struktur merah peninggalan Empire Belanda dari abad ke-17. Bersebelahan dengan dinding merah tu ada rumah kongsi pendatang Cina dengan ukiran naga 3 dimensi. Dan di hujung jalan anda boleh dengar azan dari sebuah masjid purba yang gaya seni binanya menyerupai kuil Hindu. Memang menakjubkan dari sudut pengurusan warisan. Sebab di kebanyakan negara Eropah, zon bersejarah macam ni selalunya terasa agak steril. Steril macam mana tu? Macam ia dibersihkan, dipagar, dijadikan museum. Anda hanya tengok artifak dari balik cermin kaca. Macam runtuhan sejarah yang beku pada masa lalu. Anda bayar tiket, anda tangkap gambar, lepas tu anda keluar. Betul. Tapi di Melaka dan Pulau Pinang, ia berfungsi sebagai museum hidup. Bangunan-bangunan kolonial tu tak dikosongkan. Ini yang saya nak tanya, dengan semua seni bina British, Belanda dan Asia ni, macam mana tempat ni kekal hidup? Asimilasi budaya menjadikan struktur ni sebahagian daripada kehidupan harian penduduk. Dindingnya mungkin berusia ratusan tahun, tapi fungsinya terus berdegup.
Oh, jadi di tingkat bawah bangunan sejarah tu mungkin ada kedai kopi lama. Tepat sekali. Kedai kopi yang diuruskan oleh generasi keempat keluarga yang sama. Atau ia masih menjadi rumah ibadat yang aktif, kediaman keluarga atau kedai runcit tempat jiran tetangga beli barang. Ia relevan dengan masa kini. Sesuatu yang sangat hidup kan? Dan asimilasi ni juga diterjemahkan ke dalam satu fenomena sosial yang cukup unik. Mereka panggil ia rumah terbuka. Ya, rumah terbuka. Terutamanya masa musim perayaan besar macam Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali atau Thaipusam. Untuk anda yang mungkin tak pernah dengar, konsep ni macam acara potluck berskala besar di mana seluruh kawasan kejiranan dijemput hadir. Pintu rumah harfiahnya dibuka luas. Secara sosiologinya, ia berfungsi sebagai pelekat sosial yang sangat kuat. Ya, jiran dari berlainan kaum, agama, rakan sekerja, duduk makan di ruang tamu yang sama. Dan apabila anda memecahkan roti atau dalam konteks Malaysia, makan ketupat dan rendang di bawah satu bumbung, sempadan pemisah kaum dan kelas tu perlahan-lahan terhakis. Menarik. Dan kita tak boleh cakap pasal demografi tanpa terbang merentasi Laut Cina Selatan ke Kepulauan Borneo, merangkumi negeri Sabah dan Sarawak. Di sini, dimensi Truly Asia tu jadi lebih unik kan? Ya, Borneo membuka satu lagi lapisan budaya. Di sana anda ada ratusan sub-etnik peribumi macam Iban, Kadazan Dusun dan Murut. Dan pelawat tak sekadar tengok mereka menari di atas pentas saja. Anda boleh pergi sendiri ke pedalaman dan tinggal di dalam rumah panjang tradisional. Terutamanya masa perayaan menuai macam Hari Gawai, di situlah pelawat dapat rasa budaya asli di mana tuak arak beras tempatan dihidangkan sambil ritual kuno dijalankan untuk hormati semangat padi. Dan apabila manusia dari pelbagai latar belakang ni hidup bersama selama ratusan tahun, medium komunikasi mereka yang paling kuat, paling cepat berasimilasi, mestilah melalui lidah mereka. Ya, melalui masakan. Kepelbagaian budaya ini melimpah secara semula jadi ke dalam makanan mereka. Makanan adalah hobi rasmi di sana. Hobi kebangsaan. Ia topik perbualan nombor 1. Dan tempat paling nyata untuk kita rasa asimilasi ni adalah di jalanan. Dari gerai penjajah di Pulau Pinang yang selalu digelar ibu kota makanan, sehinggalah ke pasar malam di tengah-tengah Kuala Lumpur dengan deretan payung dan kepulan asap. Budaya makanan jalanan mereka ni, kalau saya nak analogikan, ia macam anda makan di restoran Michelin Star tapi disajikan di atas kerusi plastik di tepi jalan. Analogi yang sangat tepat. Ia adalah pendemokrasian kulinari. Anda boleh nampak CEO syarikat besar beratur di belakang pemandu teksi semata-mata nak beli sepinggan mi goreng tepi jalan. Anda berpeluh di bawah cuaca tropikal, dengar bunyi motor lalu lalang, tapi makanannya, wow, bertaraf gurmi, persediaannya berjam-jam, tapi harganya sangat-sangat murah. Ambil nasi lemak sebagai contoh asas. Nasi dikukus dengan santan dan daun pandan, tapi sambalnya yang manis, pedas direnih perlahan. Itu yang menghidupkan hidangan tu. Dan sate, daging panggang arang dicelup dalam kuah kacang. Tapi sekejap, saya ada satu soalan kritikal untuk anda. Dengan semua pengaruh luar ni, rempah India, teknik kuali dari China, herba peribumi, adakah betul-betul wujud satu rasa Malaysia yang sebenar? Atau adakah pertembungan kontras tu sendiri yang mendefinisikannya? Ia adalah sintesis penuh, bukan sekadar makanan berbeza diletakkan atas meja yang sama. Kalau kita nak tengok satu hidangan yang merangkumi seluruh sejarah mereka dalam satu mangkuk, kita kena tengok laksa. Oh, laksa. Ada asam laksa di utara, kari laksa di selatan. Ya, dan laksa adalah bukti peleburan sejarah ni. Kalau kita ambil asam laksa, mi-nya jelas meminjam teknologi masakan Cina. Okey. Tapi kuahnya, rebusan ikan yang ditambah asam Jawa untuk rasa masam yang menggigit. Dan yang paling penting, ditabur dengan hirisan bunga gantan dan daun kesum. Bunga kantan tu ada bau herba eksotik dari hutan tropika Nusantara kan? Tepat. Kalau anda buang pengaruh Cina, mi tu tak wujud. Kalau buang pengaruh peribumi dan Melayu, bau unik tu hilang. Ia melebur jadi satu entiti baru yang mustahil wujud di China atau India. Mangkuk laksa sebagai bukti peleburan sejarah sangat mendalam. Dan bercakap pasal makanan, kita tak boleh lupa kedudukan mereka sebagai peneraju global dalam industri halal. Ini satu langkah makroekonomi yang sangat bijak oleh Malaysia. Ya, mereka mensistematikkan pensijilan halal.
Jadi pelancong mesra Muslim, terutamanya dari Timur Tengah yang datang dalam jumlah besar, tak perlu rasa gelisah. Betul. Pemakanan selalunya jadi punca tekanan bagi pelancong Muslim. Malaysia membuang lapisan tekanan tu. Di pusat beli belah mewah atau kawasan rehat lebuh raya, bukan saja makanannya dijamin halal, malah ruang solat yang selesa sentiasa ada. Okey, jadi anda dah makan sedap, anda dah tengok bangunan warisan. Bagi sesetengah orang, itu dah cukup untuk satu percutian. Tapi ini bahagian yang buat pusingan 180 darjah. Keajaiban alam semula jadinya. Ya, anda melangkah keluar dari pasar makanan tu dan masuk ke dalam ekosistem purba. Anda tak boleh buat macam tu di kebanyakan bandar metropolitan lain. Malaysia adalah salah sebuah daripada 17 negara mega diversity di dunia. Maksudnya mereka pegang peratusan flora dan fauna bumi yang sangat tak seimbang dengan saiz geografi mereka. Sukar nak hadam benda ni. Taman negara mereka dianggarkan berusia 130 juta tahun. Biar betul. Fakta yang mengejutkan kan? Sangat mengejutkan. Hutan Amazon tu jauh lebih muda daripada kanopi hijau di Malaysia ni. Anda bayangkan, anda naik bot di sungai berwarna teh pekat, tiba-tiba ada gajah liar di tebing, burung enggang berterbangan. Berdiri di dalam hutan yang wujud sebelum zaman dinosaur, ia benar-benar pengalaman yang menundukkan ego manusia. Dan hidupan liarnya lebih unik di Borneo. Macam di Sabah, anda ada sepiluk untuk tengok orang hutan secara liar, bukan dalam sangka zoo. Ya, dan di Sungai Kinabatangan, anda boleh tengok monyet proboscis. Monyet dengan hidung panjang yang melayut ke bawah tu. Ia macam makhluk dari science fiction, tapi wujud secara semula jadi di sana. Dan alam semula jadi mereka tak terhad di darat saja. Geografi marine mereka pun sama ekstrim. Pulau Sipadan di Sabah terkenal di seluruh dunia untuk selam scuba. Ia ibarat trafik lebuh raya tapi dipenuhi penyu laut gergasi dan puting beliung ikan barakuda. Dan Langkawi di utara, Geopark Global UNESCO dengan pembentukan batu kapur kars dan hutan payah bakau. Tapi, tunggu sekejap. Ini ada satu paradoks. Paradoks macam mana tu? Macam mana Malaysia mengimbangi cabaran ni? Anda ada 42 juta pelancong. Dan anda ada ekosistem berusia 130 juta tahun yang sangat rapuh. Bukankah tapak kaki 42 juta manusia ni lambat laun akan memusnahkan ekosistem purba tu sendiri? Itu soalan yang sangat penting. Kalau dibiarkan tanpa kawalan, ya, ia akan musnah. Tapi pengurusan mereka menggunakan sistem capacity bawaan atau carrying capacity. Macam mana ia berfungsi? Ambil Sipadan sebagai contoh. Anda tak boleh main sewa bot dan terus terjun menyelam. Kerajaan kenakan sistem kuota permit harian yang sangat ketat. Hanya jumlah individu yang sangat kecil dibenarkan menyelam setiap hari. Oh, jadi permintaan yang tinggi ni membolehkan mereka kenakan yuran premium? Tepat sekali. Yuran premium tu disalurkan semula untuk biayai pemeliharaan, gaji ranger hutan dan bantu komuniti luar bandar. Keseronokan pelancong tu sendiri menjana model ekonomi yang melindungi ekosistem tersebut. Ia satu kitaran ekopelancongan yang mandirilah kan? Keperluan nak seimbangkan alam semula jadi dengan pertumbuhan moden inilah yang bawa kita terus ke lanskap bandar mereka, ke arah strategi pelancongan bernilai tinggi untuk 2026. Ya, hutan konkrit mereka. Evolusi bandar mereka sangat menakjubkan. Kuala Lumpur adalah teater seni bina moden. Menara berkembang Petronas dah memang ikonik, tapi sekarang ia disertai oleh Merdeka 118, bangunan kedua tertinggi di seluruh dunia. Skalanya gila. Dan ia disokong oleh infrastruktur komersial yang luar biasa. Malaysia adalah syurga beli belah dan hiburan. Anda nak kemewahan, pergi ke Pavilion KL atau Suria KLCC, anda nak tawar-menawar, jalan kurang 10 minit ke Chinatown di Jalan Petaling. Dan hiburan untuk keluarga juga berskala mega. Legoland, Sunway Lagoon dan yang paling gila, Genting Skyworlds. Menarik kan? Membina taman tema mega di puncak gunung di negara beriklim panas khatulistiwa. Anda pakai jaket tebal naik roller coaster dalam kabut sejuk di atas gunung. Tapi sejam memandu ke bawah, orang tengah berpeluh pakai t-shirt. Manipulasi logistik yang sangat hebat. Tapi kalau kita tengok strategi untuk 2026, mereka dah sedar mereka tak boleh hanya fokus nak bina bangunan lebih tinggi atau bawa masuk lebih ramai manusia. Ya, kalau mereka kejar 50 atau 60 juta pelawat, infrastruktur domestik akan sesak.
Sebab itulah ada pergeseran strategi. Mereka beralih kepada pelancongan khusus atau niche tourism. Dan segmen yang paling besar ialah pelancongan perubatan. Lebih 1.6 juta pesakit dari seluruh dunia datang ke Malaysia untuk pembedahan kardiologi, onkologi, kesuburan. Kualiti perubatan mereka setanding hospital elit di London atau New York, tapi dengan kos yang jauh-jauh lebih rendah. Dan adakah peralihan kepada pelancongan kesihatan dan perubatan ni satu strategi terancang untuk tarik pelancong kualiti tinggi dan berimpak rendah berbanding sekadar nak capai kota 42 juta tu? Ya, sepenuhnya terancang. Dalam ekonomi makro, ini dipanggil peralihan daripada volume kepada hasil. Dan untuk 2026, mereka menggabungkan perubatan invasif ini dengan kesihatan holistik sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG. Biar saya bayangkan satu senario menarik. Katakan anda terbang ke Kuala Lumpur untuk pembedahan jantung yang kompleks pada hari Selasa. Okey. Dan menjelang hujung minggu, lepas discharge, anda tak duduk di bandar. Anda pergi ke kawasan altitude tinggi macam Cameron Highlands. Anda matikan telefon pintar untuk sesi detox digital. Wow, terus ke pegunungan. Ya, anda hirup udara segar, dapatkan urutan penyembuhan tradisional Melayu guna minyak herba atau rawatan Ayurveda, perubatan barat abad ke-21 digabung dengan tradisi penyembuhan timur purba. Itu adalah sinergi yang sangat elegan. Dan dari sudut ekonomi, anda tak perlukan 10 backpacker yang cuma beli cenderamata murah. Anda cuma perlukan satu pelancong perubatan ni. Ya, mereka tinggal berminggu-minggu dan belanjakan wang yang banyak terus ke fasiliti tempatan dan komuniti luar bandar tanpa tinggalkan jejak karbon pelancongan besar-besaran. Betul. Dan bila kita kumpulkan semua analisis kita dari sumber-sumber dokumen ni, coraknya sangat-sangat jelas. Kekuatan Malaysia bukanlah pada satu aspek sahaja. Ia terletak pada kontras yang ketara. Keupayaan mereka untuk menyatukan pelbagai perkara serentak. Ya, mereka menguasai kontras tersebut, menggabungkan pelbagai realiti dalam satu masa. Daya, rumah terbuka dan syurga makanan. Dan masa depan mereka didorong oleh pencakar langit macam Merdeka 118 dan inovasi pelancongan perubatan. Kesemuanya wujud di dalam satu ruang geografi yang sama. Ia benar-benar mengubah definisi perjalanan moden. Ia satu pengalaman yang holistik. Memang satu perjalanan yang luar biasa. Jadi, kepada anda yang mendengar, sebelum kita tamatkan sesi penerokaan kita hari ini, ada satu persoalan falsafah yang saya nak anda fikirkan. Apakah persoalannya? Kita dah bercakap tentang 42 juta manusia yang melawat Malaysia setiap tahun. Tapi fikirkan perkara ini. Apabila sesebuah negara menjadi begitu luar biasa berjaya memasarkan gabungan budaya unik dan alam semula jadinya kepada pemerhati dunia, sejauh manakah lambakan pemerhati luar ini akan mengubah budaya asal itu sendiri? Secara halus, lambat laun akan mengubah intipati sebenar identiti truly Asia yang negara ini bermati-matian cuba pelihara. Sesuatu untuk anda teroka dan fikirkan sendiri. Terima kasih kerana menyertai kupasan kita hari ini. Jumpa lagi.